tuan-tuan semua. So Alhamdulillah hari ni kita berjaya lah buat pertama kali buat percubaan rakaman dry recording untuk bacaan khutbah dan juga bacaan surah dalam solat. So kita cuba tengok video yang akan ditunjukkan selepas ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So apa tujuan kita buat dry recording? Adalah supaya kita boleh manipulate kita boleh gunakan dry recording tersebut dan gabungkan dengan efek-efek gema dan sebagainya seperti yang terjadi dalam sesebuah masjid sesebuah dewan solat masjid yang akan digunakan untuk penilaian subjektif oleh makmum nanti. InsyaAllah kita nak collect beberapa ratus questionnaire daripada jemaah untuk buat penilaian, InsyaAllah.